tengok. Ada orang kata harga minyak turun tapi naik. Tapi sebenarnya turun. Sebab harga minyak kita sekarang RM2.5. Di Arab Saudi RM2.95. Bayangkan, masa saya umum dulu, kita akan turunkan harga minyak. Harga minyak di Saudi mungkin sekitar 50 sen. Harga kita dah sekat RM1.50. Jadi saya kata kita pengeluaran minyak, kan kos pengeluaran dah bertambah. Jadi nak gunakan kenyataan saya 20 tahun yang lalu tidak adil lah. Yang penting apa? Saya tak mau naikkan harga minyak bagi rakyat. Harga minyak naik kalau diapungkan, tetapi rakyat kita tampung melalui dana. Faham tak? Boleh terima tak cara ini? Kalau tidak, berbilion-bilion, 7-8 bilion ringgit duk bagi kepada orang asing. Saya tak ada masalah kalau orang asing semua bayar